Siapa yang menipu sebenarnya? Ketika ini sedang hangat diperkatakan mengenai kes pemalsuan butiran di dokumen 7 pemain warisan Harimau Malaya. Berbagai pandangan pro dan kontra telah diberikan oleh para pemerhati sukan serta peminat sukan bola sepak khususnya di rantau Asia Tenggara. Sejak dari awal lagi Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, telah mengemukakan semua dokumen yang diperlukan bagi melayakkan kesemua pemain warisan Malaysia boleh beraksi bersama Harimau Malaya. Badan Konfederasi Bola Sepak Dunia, FIFA, telah pun meluluskan permohonan dari FAM, namun baru-baru ini FIFA telah menarik semula kelulusan tersebut tanpa memberikan sebarang alasan. FAM telah meminta FIFA memberikan alasan kenapa mereka mengubah keputusan awal mereka. Menurut sumber yang boleh dipercayai bahawa terdapat seseorang atau pihak yang membuat bantahan kepada FIFA mengenai status pemain-pemain warisan tersebut. Pihak terbabit tidak senang dengan kebangkitan Harimau Malaya dan merasa tergugat. FAM telah mengemukakan rayuan kepada FIFA dan tetap yakin bahawa Malaysia telah disabotaj dan berharap FIFA meneliti semula semua dokumentasi yang telah diserahkan sebelum ini. Jika perkara ini benar, sudah tentu pihak yang berkenaan ada mengemukakan bukti kepada FIFA kerana adalah tidak logik jika FIFA hanya menerima aduan atau bantahan hanya melalui mulut sahaja tanpa melihat bukti dokumen. Jika ada bukti tersebut, pihak FIFA wajib untuk menunjukkan dokumen terbabit sebagai alasan penolakan status kewarganegaraan atau status salasilah pemain terbabit. Ada dua kemungkinan, sama ada FAM menggunakan dokumen palsu atau pihak yang mengemukakan bukti itu yang berbohong dengan mengemukakan bukti palsu. Jangan lupa subscribe, share, dan like, serta aktifkan notifikasi untuk mendapat berita terkini dari kami.